Sebelum penyelenggaraan karburator genset ni karburator ni jenis biasa ni, aku tak jenama tak silap aku Euro Power ni. Aku beli 10 tahun lepas ni. Peralatan yang perlu pisau, tujuan dia untuk mengikis ni saki baki gasket lama ni. Pisau lepas tu spanner. Lepas tu kalau ada lah, tak ada pun tak apa. Ni pemutar skru ni. Lepas tu mesin tu. Ni kalau ada, kalau tak ada pun tak apa. Lepas tu yang penting ni lah kompresor. Untuk menyental ataupun menghembus dengan angin yang kuat kotoran-kotoran ataupun pasir di dalam karburator tu. Ataupun di dalam dia punya jarum tu. Tu peralatan yang perlu. Lepas tu sedikit minyak petrol lah untuk mencuci. Minyak petrol untuk mencuci karburator tu. Dan kita akan spray dengan angin kompresor ni. Itu peralatan dia.